berupa sungai. Sungai air jernih dan sungai air susu. Susu tu boleh minum, air sungai. Susu yang tak berubah rasa. Susu kita berubah rasa. Kita ambil susu kita kucing, nak tebulah gelas, nak belum bayar lohor kita pun minum. Kita minum pas bayar garik pun jeng-jeng berok hanya. Tak? Tu susu dunia dia berubah, dia jadi basi, jadi kaat apa semua. Ni dak. Dan beberapa sungai daripada arak yang lazat. Arak ni bukan kasba. Arak ni maknanya perahang anggur. Tuan buat daripada anggur yang diperah jadi air sungai. Grape lah, grape, Ribena. Ribena jangan minum ke anak haram. Kerana disahkan oleh pemilik Ribena itu sendiri di Birmingham memang mengandungi alkohol. Nampak? Tak sesuai lah untuk kanak-kanak. Coca-Cola haram lah. Memang haram Coca-Cola. Jangan beri Coca-Cola kita duduk dalam kedai-kedai kita. Anak awak alik Coca-Cola lepas dalam lokang, pecah lalu. Faham? Hukumnya haram. Haram beli pun haram sebab mereka menyumbang kepada Israel untuk beli peluru. Dan minum pun telah dipatuakan terbaru haram juga kerana merosakkan usus. Di Amerika arak Coca-Cola digunakan untuk membasuh makuk jambang. Kerana dia memang tajam. Dia beli Coca-Cola seteng, dia tuang atas makuk jambang, kuning-kuningnya malamu. Nak dia tengok esok putih lepu. Kuat di kokok. Nak. Sebab tu Coca-Cola tidak dijual di Israel, berbahaya. Faham? Kita tukar minum. Hak bodoh.